Bersiaran lagi. Kita di campsite dataran Pemungkis pagi ni. Pagi ni kita nak duduk round jalan-jalan area campsite apa yang ada kat sini. Sekarang dalam pukul 11 pagi. Benda yang paling menarik kat sini adalah, nampak pondok atas tu? Tu ada wifi ataupun Starlink. So dekat campsite ni, walaupun tak ada line telco, tapi kita ada line internet. Itulah yang menariknya. Tapi kita jauh kat situ line. Sampai kita orang kat sana pun dapat coverage. So kat sana ada jalan masuk. Jalan masuk. Belah kiri tu ada counter reception. Belah kanan tu dulu ada kedai. Dekat situ pun ada kitchen. So ada barang kat situ boleh pakai lah. Tapi minta izin lah. So jalan masuk sana straight. Okay, kat belah kiri ni parking kereta. Sini adalah tapak VIP lah. Tak salah saya VIP 1, VIP 2. So, untuk yang berminat menyeberang, naik titik seberang, yang ada kemah tu tapak 2. Sebelah sana tapak 1. Yang kita orang ni tapak 3. Yang kemah hitam tapak 4, 5, 6 dan seterusnya. 5, 6, 7 macam ni. Dan bawah ni tinggal lah toilet situ satu, dekat belakang sana satu, kat ujung sana satu. Sinki ada 2 sinki. 3. Ada 3 sinki. Tapak VIP tadi lah. Kat sini pun ada toilet lagi. Tapak-tapak. Tapi ni tak tahu nama tapak berapa. Tak sure lah apa nama tapak dia. Kita jalan-jalan. Sini pun ada tapak lagi. Ada toilet. Ada toilet. Kat sini ada lagi tapak luas. Bawah rimbunan buluh. Dan yang tu, bukan satu buka tu adalah surau. Surau tu buka. Kat sini ada signboard periuk nasi dengan water heater. Jarang digunakan untuk penggunaan elektrik. Pelak yang disediakan adalah untuk peralatan-peralatan ringan seperti lampu, kipas yang tidak menggunakan watt yang terlalu tinggi. Sungai. Kat sini pun banyak lagi tapak lah. Kat atas sana ada lagi satu campsite. Tu ada nama dia. Tak apa nampak. Tu sampai sana lah. Tapak memang luas lah. Tapi apapun, tapak yang menarik adalah tapak kita orang tadi. Tapak lot 3.
sebab dia di seberang sungai dan di tengah-tengah, di bawah rimbunan pokok. So memang sangat selesa. Harga kat sini RM25 seorang satu malam. Suasana campsite pukul 11.30 malam. Family group dah mula tidur. Campsite sini pula penuh. Satu pun dah ada yang masuk tadi pukul 8 tadi. So dekat belah side kita orang dah penuh. Tepi jalan ni pun semakin penuh, meriah dengan geng-geng temper Cina, rupi melalak orang. Dalam tadi belah sini sampai sini je ada, tapi untuk malam ni kita extend sampai ke atas. Ada kata campsite semungkis malam ni 70% ada penuh ni. Berderet ni penuh. Malam tadi tak ada pun macam ni. Yang tadi aku datang solat kat situ pun kosong je ni, tak ada orang. Tengok malam penuh. Nampak cahaya-cahaya lampu tu. Sampai ke atas. Oh, ada anjing ah. Jangan masuk tempat solat anjing, duduk kat luar. Maknanya kat sini malam minggu penuh. Penuh kat atas. Unexpected. Ini kan biasa-biasa je. Sana campsite lain. Ini bukan 70%, 90%. Ada sikit-sikit tapak je yang kosong.
Memang full house orang, menghampiri full house. Ini orang-orang di bandar, keluar bandar, masuk hutan weekend, tenangkan diri. Bermodalkan seorang RM25 menikmati alam